Okey guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selain kita beraya dengan keluarga, kita juga kena beraya dengan haiwan peliharaan kita, contohnya ikan. Jadi jom kita beraya dengan ikan dalam kolam. Pertama, ini ialah umpama ketupat bagi dia orang. Jadi kita beri makan mereka. Okey guys, selamat hari raya buat ikan. Kita tengok ikan makan. Gitu guys. Tu. Okey guys. Ikan beraya guys. Tu ikan beraya dia makan juga guys tu. Tandanya mereka sedang beraya. Nak tambah lagi kita kena bagi rendang. Ini ialah rendang ikan. Kita bagi dia orang makan kot. Okay guys. Okay, roti pelik ibarat rendang. Jadi kita bagi kat dia orang. Tu. Tu dia guys. Tapi dia sibuk makan kat bawah ni. Berayalah korang kat dalam ni. Jadi abang mau nanti mungkin lepas raya, bila saya dapat duit raya, mungkin saya akan membeli ikan baru lebih banyak. Jadi tengok ni, tu ikan Oscar pun Gian makan guys. Tu ikan patin lagi lah. Ni. Okey, dia dah berbunyi. Ni ialah beta. Okay, selamat beraya. Kita saya tutup video kali ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, di kesempatan ini saya nak mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Maaf saya jabatan sekiranya saya dalam video-video saya ada terkasar bahasa. Maafkanlah ya guys. Dan ini ialah anak ikan haruan. Saya kutip kat longkang guys anak ikan haruan. Dia baru macam fry lagi. Nanti kalau korang nak saya update anak ikan haruan ni, korang boleh beritahu saya akan update guys. Jadi itu saya tak video kali ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampaikan salam saya kepada keluarga-keluarga korang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.